nampak dekat sini, books borrowers loan. Contoh aku nak tambah buku. Aku tekan dekat insert button ni. Insert row. So by default semua ni dia akan auto generate. Title, tak tahu lah, 1984 author Zaf. ISBN 12345. Status, ini pun ada kelemahan lah. Available .text. Kita try save dulu. Aku rasa tak ada masalah sebab aku tak check lagi database setup dia. Jadi kalau aku refresh dekat local aku, nampak tak? Aku tak payah add new book lah, apa benda lah. Kita belum go through lagi that detail. Tapi dengan hanya bermain dengan Supabase, kau dah boleh nampak data kau live. Ini yang buatkan orang